Roda Myvi 1.3X tahun 2018. Okey, untuk bahagian depan kalau boleh nampak dekat sini dia punya lampu LED original, fog lamp dan juga skirting untuk bumper depan. Sporing original saiz 15 inci, signal side mirror auto flip original dan juga saiz skirting kiri kanan aftermarket, brake disc depan sahaja. Untuk bahagian belakang ni kalau boleh nampak dia punya spoiler original, memang keluar kilang memang macam gini. Dan juga untuk bahagian bonet ni pun boleh tahan juga luas dia. Kalau korang nak luas lagi, korang turunkan seat dia. Ada siap dengan dia punya sensor parking belakang dan juga original bumper. Okey, untuk kereta ni bahagian dalaman belakang kita tengok dulu dekat sini, datang dengan iSofi, ada seat pads, fully fabric seat depan belakang, ada cup holder, ada hook dan juga door trim. Kereta ni pun masih lagi dalam keadaan yang baik. Untuk kereta ni, dia punya steering datang dengan fully multifunction steering, audio, bluetooth, dashboard dia pun masih lagi cantik, kemas, tak ada kesan cala, semi bucket seat. Dan juga untuk kereta ni, siapa-siapa nak, condition original. Enjin dia tidak ada kesan insiden, tidak ada kesan banjir, leaking minyak hitam pun tak ada. Mounting, brush shaft dan juga dia punya steering rack masih lagi dalam keadaan yang cemerlang lah.